Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada podcast Kasih Selamat. Hari ini saya berseorangan. Tuan Presiden tak ada. Okay. So kita akan introduce insan yang hebat lah kali ni kan, daripada OUM dan daripada industri. Okay. So tetamu pertama kita adalah Dr. Raziana daripada OUM, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Gunaan. Okey, dan Mr. Afiq daripada Hopperwell, Managing Director ataupun Principal Consultant lah daripada Hopperwell. Okey. So sebelum itu kita ada video yang nak kita bagi. So tengok video dulu. Bye. 盘点工地上最豪横的红帽，在工地上戴什么颜色帽子的人资格最大呢？进入工地不佩戴安全帽会有什么后果？有啥子后果？有啥子后果的？两个老子们。哎，你们上工地啷不戴帽子呢？你晓得他是哪个吧？我是你们工地上最大的材料供应商。那么热的天，daripada video tadi kan, walaupun tunjuk sekejap je kan. So apa pandangan Dr. Ras dan Encik Afiq lah berkenaan dengan tu? Adakah kita memerlukan SHO yang sebegitu robust dekat dalam industri, ataupun ada pendekatan lain, ataupun ke arah mana kita nak pergi selepas 2026 ni kan, kita akan start. So ada siapa-siapa yang nak first? Sebagai orang industri tu jawab. Dia pass better begitu saja. Senang je, tekan. Saya pun tak lepas lagi dah kan. Okey, berkenaan dengan video yang kita lihat tadi, dia macam represent seorang pegawai keselamatan kesihatan, tapi betul. Macam mana gayanya di tapak bina kan. Betul. Dia berinteraksi dengan orang yang bertopi putih. Topi putih. Selalunya adalah management orang management. Ya, betul. Engineer level, site supervisor. Ya, betul. Yang mana pula topi kuning. Ya. Tadi kita nampak kan, workers. Itu adalah workers. Lepas tu ada pula yang perempuan tadi tak pakai topi kan. So itu adalah kalau kita tengok SHO yang dia tak cakap salah, tetapi kita kena tengok pada tempat. Okey. Cuma kalau pendekatan naik tangan tu kurang sesuai lah. Okey. Semua orang human kan. Okey. Tapi kalau contoh ketegasan tu perlu ada. Okey. Kan? Sebab kita sekarang kalau dekat site ada juga yang kes macam tu. Yang marah-marah pun ada juga. Betul. Tapi tengok level dia. Kalau orang tu memang susah sangat nak dengar kan. So kadang-kadang dia terpaksa juga bagi tegas tu. Faham. So untuk saya nak jadi SHO ni, dia perlu jadi macam sesumpah. Sesumpah pada keadaan. Ada orang cakap you must be a leader, you must be a boss kan. Tapi saya ada satu pendekatan yang lain. Kita nak jadi leader dan boss tu ikut pada keadaan. Kan? Kalau projek tu projek fast track dan you nak jadi leader, you nak coach, dan susah you nak deliver that project. Tapi kalau you nak deliver that fast project, sometimes you memang kena jadi macam askar lah. Okay. So itu pendekatan bagi saya. Sebab sedikit lah. Okey, Dr. Ras, ada Kalau apa-apa? saya tengok tadi, actually saya ni bukan dalam bidang industri kesihatan, pekerjaan dan sebagainya, tapi saya dalam bidang education lah. Okay. Cuma bila tengok daripada video tadi tu, saya kira sebagai SHO ataupun people yang terlibat dalam memastikan kesihatan pekerjaan, keselamatan di tempat kerja, mereka ni perlu ada, macam kalau kita panggil, ada skills. Ada ketikanya you kena tegas sebab ianya melibatkan
nyawa manusia. Betul. Kan, nyawa pekerja. Dan ada ketikanya you kena, saya kata bolehlah fleksibel sedikit. Tetapi kita pun tahu mana-mana akta mesti ada rules and regulations, ada ketetapan yang telah ditetapkan. Tapi bagi saya mengikut keadaan di tempat kerja tersebut lah. Sama macam Encik Afiq tadi. Okay. Cuma kita punya pendekatan sekarang ni, adakah kita boleh terima lagi tindakan robust begini, ataupun kita dah start kena shifted ke arah safety and health professional yang macam kita war-warkan. So adakah kita perlu mula daripada sekarang? Nak start 2025 26 dah ni kan? Adakah kita perlu start sekarang? Saya rasa memang kena mula dari sekarang. Kalau tidak, bila lagi? Lagipun untuk dia macam ni, satu-satu pelaksanaan ataupun kita panggil satu visi dan misi kan, jika hendak dibuat, dia tak akan bermula pada tahun tersebut. Dia mesti ada kita panggil exposure Blueprint ke, dia. ataupun blueprint, ataupun kita kata macam apa kita panggil teaser dia kan. Jadi kita educate people yang terlibat dalam industri berkenaan ataupun stakeholders yang terlibat tu dari awal. So mungkin enforcement boleh berlaku pada tahun yang kita sasarkan, tetapi bermulalah dari awal untuk kita educate, dan semua orang dia dalam keadaan aware lah. Sebab tu kalau banyak kursus kan selalu buat awareness kan. So orang tanya kenapa nak buat awareness? Actually penting untuk bagi ilmu dan untuk bagi semua orang tahu apa sebenarnya hasrat, tujuan dan apa kelebihannya nanti. Supaya tak terkejut lah. Tak terkejut. Tiba-tiba nak enforcement, kita pun terkejut kan. Industri pun terkejut. Faham? Dan satu lagi kalau saya nak sebut kat sini kan, sebenarnya dululah zaman saya masa dekat universiti, perkataan OSH ni tak ada pun. Maknanya dia bukan dalam keadaan orang awam tahu. Betul. Jadi sekarang bila dengan adanya institusi association macam MSOSH, adanya JKKP, saya rasa benda ni merancakkan lagi yang kenapa pentingnya kena ada akta keselamatan dan bukan kesihatan sekadar pekerjaan. di rumah lah sekarang ni. Ya, bukan sekadar di rumah. Bukan sekadar di tempat kerja. Tempat kerja. Tetapi di mana sahajalah tempat yang melibatkan nyawa manusia kan. So saya kira perlu buat sekarang lah Cik Afiq. Cik Amar juga. Sebab kan? kalau macam doktor kata tadi, OSH ni pun baru kita tahu nama dia kan. So last time kita tahu safety. Dan orang kalau dengar safety ni dia cakap security. Orang Nak zaman Pak dulu Gad Pak Gad je kan. Saya pun dulu hantar pergi kursus security, bapak aku hantar ni kan. Tapi sekarang pun kita tahu inilah profession. Siap orang tanya kan. lagi. Security kena ada diploma sekarang. Saya terfikir lah saya nak pakai paku tu, baju semua kan. Tapi dia adalah salah satu profession yang macam doktor kata kita kena start mula daripada awal. Sebab pendidikan ni memang pendidikan pun mula daripada awal. Betul. Sama dengan kanak-kanak seperti orang lain. Sebab dalam industri ni dia ada level education yang berbeza. Dan kita pekerja kita di site, di plant adalah kebanyakannya orang-orang golongan orang panggil third world country kan? So third world country ni macam hari tu you pergi overseas kan, you rasa sendiri macam mana third world country punya level of thinking, dia punya react. So you tak boleh terus cakap you kena saman kan? Tak boleh. Nanti dia pun akan melompat terkejut. So sebab tu kita ada transition lah. Awareness. Okay. So next, tadi kita dah panjang bercerita berkenaan dengan video kan. So saya belum perkenalkan lagi latar belakang Dr. Ras dengan Encik Afiq kan. So saya mempersilakanlah sedikit berkenaan dengan Dr. Ras, latar belakang untuk audiens lebih mengenali apa itu OUM mungkin kan, apa itu Dr. Ras dan so on. Okay, silakan. Saya Associate Professor Dr. Raziana daripada Fakulti Teknologi dan Sains Gunaan OUM. So sebenarnya saya ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan bidang OSH tu dari segi bidang akademik saya. Saya sebenarnya adalah mathematician. Daripada saya degree sampai saya PhD. Saya buat mathematics lah. Tapi kajian masa PhD tu more to apply. Saya buat dalam bidang fluid mechanics lah. Tapi bila saya memasuki bidang pekerjaan, saya bermula dengan guru sebenarnya. Guru di sebuah sekolah berasrama penuh. Kemudian saya sambung belajar again buat mathematics untuk master dan PhD. Menarik. Dan saya
telah pun dalam, maksud saya bekerja di OUM lah, lebih 20 tahun lah. Oish. Sebelum tu saya di sebuah IPTS di bawah bidang bawah kerajaan jugalah. Cuma kenapa OSH ni dekat sekarang dengan saya, walaupun saya tak belajar bidang OSH tapi dekat, sebab sekarang ni saya adalah dekan di fakulti yang I see. berkenaan. Kami menawarkan 3 program dalam bidang OSH. Wah, ini yang terbaru Diploma Occupational Safety and Health Management, Bachelor of Occupational Safety and Health Management, dan ada satu lagi bidang master kita iaitu Master of Occupational Safety and Health Risk Management. Oh, ini yang terbaru dalam dan undang-undang. kita ni bila kita sebut nama OUM, kami sebenarnya di bawah, kita panggil institusi Open and Distance Learning. Jadi kita ni memang menjadi pembuka jalan lah kepada mereka di luar sana yang sedang bekerja tapi nak sama belajar. Sebab kalau ada setengah pekerja lah dia dah ada diploma, nak sambung degree, nak kena masuk you balik. Dan kalau full time mungkin you kena attend kelas, you kena pergi clinical, you kena pergi lab dan sebagainya lah. Jadi sebab tu di OUM kita memudahkan dengan adanya sistem pendidikan yang fleksibel. Jadi kita banyak membantu pelajar untuk capai cita-cita mereka. Maknanya dia orang ni boleh sempat habis belajar dalam masa yang ditetapkan tanpa perlu berhenti kerja. Okey. Dan juga program diiktiraf oleh MQA. Jadi you apply kat mana-mana pun as long as MQA iktiraf, saya kira benda tu tak ada masalah lah. Sangat-sangat bagus lah. Okey. So itu sedikit berkenaan dengan Dr. Ras. Terima kasih. Okey. So kemudiannya adalah Encik Afiq selaku Managing Director Hopewell. So boleh cerita sedikit lah latar belakang berkenaan. Sedikit lah. Asalnya saya pun bidang yang berlainan, bukan bidang OSH ni. Ini lagi menarik. Aviation maintenance. Dan memang asalnya planning tu kita nak jadi pilot. Kan? Saya dah kira dah, saya punya kaki ni ngam semualah, saya tekan pedal waktu pergi testing lepas. Mata pun memang boleh nampak jauh semua, lepas lah exam. Tapi tak tahulah percaturan Allah ni kan, lepas habis tu dan conversion of scholarship tu ada sangkut semua kan. Dan ada orang offer tentang di safety lah. Dan start tu bermula saya punya bidang dalam safety. So bila masuk safety, tapi dalam safety tu sebelum saya masuk saya dah study dah. Kan? Adakah perlu saya sambung degree ke atau macam mana? Dan saya dah dengar apel tu. Cuma dia belum lagi orang ramai bagi tahu kan. So saya pun tak apa, saya still kerja. Saya macam doktor yang katakan, dan OUM ambil pendekatan yang sangat bagus untuk membantu golongan bekerja lah. Yang mana kalau orang kerajaan boleh ambil cuti bergaji. Lepas tu kalau company besar pun ada scholar. Kalau kita ni macam mana kan? Yang kita jangan fikir yang practitioner yang ni ada majority dia ramainya kena keluar duit sendiri. Kena bercuti. So jadi dengan ada OUM ni dia orang membantu lah. Kaki saya dah bersilang ni. Maknanya menarik. So kalau ikutkan MSOSH dah ada SHP sampai ke batch ketiga so far lah. So main kriteria dia adalah kena ada at least ada degree. Kena ada degree. Kalau OSHTR pula ada set of dia punya requirements lah, which is kita akan bagi kepada practitioner ni satu lagi level di mana SHO tak boleh dekat situ saja kan. So bagi pendapat korang lah, pendapat Dr. Ras dengan Encik Afiq. So bagaimana langkah ataupun strategi Dr. Ras ataupun practitioner seperti Encik Afiq kan nak buat ataupun nak nasihatkan ataupun nak adakan supaya industri SHO ataupun safety and health practitioner ni lebih mampan ataupun lebih ke depan lah. Saya kalau dalam konteks pendidikan lah katalah saya bagi satu senario. Katalah saya ni ada diploma dalam bidang berkaitan lah dengan ni, tapi saya sedang bekerja sekarang. So mungkin untuk saya capai katalah saya ni dah ada full of series trainings. Yang kita dah dapat certified dan sebagainya.
tapi you tak ada bachelor je lagi. Betul. Sebab untuk dapat SHP. SHP tu kena ada at least bachelor Ya, kan kalau betul. ikut Datuk. Minimum. Datuk Wira bagi tahu. Jadi ni cadangan saya yang di luar sana lah kepada yang berminat untuk heighten up your education level kan. So even kalau you ada degree pun, katalah saya dah ada degree dalam bidang, contohlah bidang lain lah kita kata dalam bidang facility. Tiba-tiba rasa nak jadi HSP ni nak kena ada bachelor yang berkaitan kan contohnya. So you boleh cuba untuk mohon kemasukan ke program BOSHM. Kalau you dah ada diploma, masuklah BOSHM kan, level bachelor. Kalau ada master, kalau ada bachelor, masuklah level master. Ni untuk mungkinlah untuk managerial level. Saya rasa sekarang ni people looking for those yang ada master's level. So you apply untuk APLQ. APLQ. Okey. Ini yang Dr. Ras promote itu hari masa 3 minute challenge lah. So APLQ ni sebenarnya you carilah dekat Malaysia ni ada tak universiti yang dapat kalau kita pengiktirafan daripada MQA untuk beri secara APLQ kepada program OSH. Okey, so kalau kita tengok kat sini dengan adanya pengalaman lah, contohnya untuk masuk ke program Bachelor OSH di OUM, you kena ada 15 tahun pengalaman. Bekerja dalam bidang. Sebab apa? Sebab kita nak memastikan kita kata kandidat lah kandidat yang berkenaan tu telah pun ada basic knowledge dalam bidang OSH. Faham. Jadi you tak perlu dah belajar 120 jam kredit subjek-subjek dipanggil top courses lah di faculty lagi. Tapi kita akan ada beberapa aspek lain lah. Maknanya kita nilai you mula-mula sekali kita tengok portfolio. So portfolio ni sebenarnya senang dia tunjukkan apa sahaja pengalaman kerja you. You kerja kat mana dah? Apa you buat kat setiap tempat kerja tu? And then CJ lah, CJ yang berkenaan, dan kita boleh capture kat situ yang contohnya dia dah ambil high rate dah, dia dah ada nurse hygiene dah melalui training. So itiraf daripada situ. Yes, so daripada kita panggil pengalaman non-formal, formal, informal. So dia akan rangkumkan dan kita boleh decide pelajar ni boleh masuk APLQ. So once you dapat masuk, lepas tu saya cerita lepas ni lah. Sebab panjang cerita dia. APL ni pula ada berapa level? APL dia macam ni. Dia untuk program OSH di OUM lah, tu cakap semua APL dia sapu. Dia ada APLA. APLA ni kemasukan secara kita panggil APL lah, iaitu dia panggil APLA tu admission sebenarnya. So kalau you contohnya you nak masuk program Bachelor OSH, tapi you ni tak ada matrix, tak ada diploma, tapi you ada SPM, cuma you dah pernah kerja. You dah kerja dah. Contohnya dah kerja 4-5 tahun. Then katalah saya nak apply lah untuk APLA. So kita akan minta you tunjukkan bukti yang you ada pengalaman bekerja dan umur pun lebih daripada 21 tahun lah. So daripada situ barulah kita akan biasanya pelajar akan mohon melalui MQA sebab MQA dia ada APL sistem dia sendirilah, tapi OUM yang akan jalankan interview. So normally kita akan interview dulu student sebab kita pun tak adalah main ambil semua. Dia nak pastikan pelajar tu memang ada experience. Jadi dia sebenarnya kita membantu. Dia mengurangkan tempoh masa dia. Kalau tidak kita cakap you pergi ambil diploma dulu. Jadi pelajar ni dia boleh tunjukkan lah, kalau dia boleh buktikan semua tu dia ada pengalaman yang cukup, dan boleh masuk je secara APL. So, agak menarik lah anda kata kalau industri, lagi-lagi kalau macam SHU di mana-mana majikan pun memang kalau dia nak naik level kan ke managerial level ataupun management side kan, dia perlukan ada diploma at least, master kan. So kalau ada APLQ, APLA ataupun C and so on lah, so akan membantu lah kan. So daripada segi industri, Syafiq, so apa pandangan lah, contoh andai kata kalau kita tengok sekarang ni industri practitioner macam mana kan, so apa saranan kan kepada viewers? Ini berlaku kat diri saya sendiri. Ini realiti lah. Berlaku kat diri saya. Waktu di dalam sebuah company tu, apabila saya nak naik ke level managerial ni, kan, dan kita ada ramai heads. Dan bila saya tengok dia orang punya qualification seorang-seorang ni, degree dekat overseas ini, master dalam business, ini semua tau. Dan bila saya tengok saya punya ni diploma, macam mana saya nak challenge lah kan, dan nak berada di dalam posisi yang tersebut. So jadi saya pun ada inisiatif, saya pun
cek merata. Saya cakap okey, dah layak ke saya pada umur sekarang untuk dapatkan apel ni semua. Dan kalau contoh saya ambil apel ni, saya boleh bekerja sambil saya boleh belajar. ya, Tapi kalau contoh saya tak ada apel ni dan saya kena ambil cuti, mungkinlah contoh 3 tahun. Adakah company swasta yang kita pun kadang-kadang shortage of manpower, tak cukup manpower semua, nak bagi you pergi cuti dengan bergaji? Mana maunya kan? Saya sendiri, company saya pun saya berat nak bagi kan. Betul. Memang tak bagi dah senang cerita kan. Lain lah kalau kita government ada fund apa semua. Okay. So jadi dengan adanya apel hari tu, saya pun okeylah kita cuba nasib. Kita pergi OUM. Dan untuk pengetahuan, saya pun graduan daripada UM jugalah. Yang mana saya pergi dan saya tanya pasal apel, saya terus ambil exam pada hari tersebut. Dan lepas. Dan bila lepas, habis semua pembelajaran, tapi dalam proses saya tengah belajar tu, saya kan ada transkrip kan. So transkrip yang SEM 1, SEM 2 saya tunjukkan kepada management. So dia nampak kita punya effort dan dia naikkan kita ke posisi yang seterusnya lah. Kalau tidak, saya tak dapat that opportunity. Tak boleh belajar lagi kan? tu. Tak boleh belajar lagi. Dah naik Dah naik dah. grad nanti. So saya cakap, ini kalau grad CEO ni aku boleh ganti ni, tak ada lah. Tapi cumanya bila saya dah grad apa semua dan cukup pengalaman, saya rasa dah lebih dalam 10 tahun dalam bidang OSH ni, yang mana yang target saya adalah 10 tahun kita struggle untuk tahu semua. Faham. 10 tahun berikut adalah masa untuk kita fokus. So sebab tu saya buka saya punya company sendiri lah. Untuk kita fokuskan pada apa yang kita nak fokus. Faham. So tapi bagi saya sangat membantu. Dan SHO yang sekarang ni, saya rasa yang sekarang ramai dah degree master level. Zaman kami dulu, saya pun tak adalah tua sangat, tapi zaman kami dulu memang ramainya askar-askar yang saya kenal. Yang mana level sergeant. Ada yang tak ada degree level, diploma pun tak ada. So sangat bantu diorang lah. Okey. Kita dah discuss berkenaan dengan cara macam mana occupational safety and health officer kan, safety officer ataupun safety practitioner nak upgrade dia orang punya background dia melalui pembelajaran untuk dapatkan SHP ataupun OSTR. Salah satunya adalah berkenaan dengan degree ataupun SHO lah kan. Kalau saya dah ada pengalaman, macam Encik Afiq tadi dia cakap dah ada pengalaman and so on kan, apa apel yang sesuai untuk saya? Contohlah saya berwakil daripada industri lah kan. Contoh saya ada 10 tahun pengalaman kan. So apa apel yang saya boleh ambil? Okey, kalau katalah yang dah ada pengalaman dalam bidang industri, bagi saya katalah you mesti dah lalui, contohnya pergi training, bos hantar training, ambil certified apa-apa dan sebagainya lah. So ada dalam kalangan pelajar kita ni memang betul-betul berlaku lah, maksud saya. Instead of untuk BOSHM kan, dia biasanya 4 tahun tau, lebih kurang 4 tahun. Tapi mereka ni dapat singkatkan jadi 3 tahun. So setahun lagi pergi mana? Okey, mereka ni dapat pengecualian kredit. Pengecualian kredit ada 2 jenis. Satu kita panggil pengecualian kredit secara normal, iaitu katalah you ada diploma, you masuk ke program BOSHM kita, you tunjuk saya dah belajar ni, dia punya syllabus lebih kurang 80% je. Sama. Dan kita boleh, dia akan mohon dan kita akan benarkanlah dikecualikan kredit. So dah kurang dah subjek kat situ. Dan satu lagi dia panggil sebagai APEL-C, APEL Credit. Jadi APEL Credit ni walau tak ada, contohnya tak boleh nak tunjuk dalam transkrip, tak ada kan, subjek tak ada, tapi company saya hantar saya pergi training. Contoh pergi untuk series of training lah yang berkaitan dengan subjek, contohnya industrial hygiene kan, high rec ke investigation. Yes. So kalau you boleh prove kan, dan katalah syllabus training tu you boleh buktikan apa you belajar, you boleh mohon untuk APEL-C. Jadi secara tak langsung sebenarnya APEL-C dengan kredit biasa tu dia boleh capai sehingga 60%. So you imagine kalau 120 jam kredit, katalah you punya permohonan lah, dia kena mohon, bukan selalu terus dapat you boleh dapat up to 60%. Jadi sebab tu saya selalu cakap kat
graduan daripada sekolah-sekolah lah kan. Saya kata kalau you tak dapat masuk ke universiti yang elite lah, okay, you boleh buat dulu program diploma. Sebab banyak kolej-kolej yang menawarkan program OSH, program-program diploma lain lah, termasuk OUM. Fact kita pun akan menawarkan program diploma OSH bermula pada Januari 2026. So ni saya bagi contoh senario. You ambil program diploma OSH, dah habis belajar nanti, you nak sambung kepada program BOSHM, contoh di OUM. So you boleh dapat sehingga 60% jam kredit pengecualian. Jadi sebenarnya you sama dengan lebih kurang pelajar yang best student masa SPM 10A tu kan. Dia kan ambil program setahun, matrix, lepas tu terus masuk degree. 5 tahun biasanya lah saya tengok daripada landscape KPT kita kan. Tengok dalam 5 tahun ataupun 4 tahun pelajar seawal 4 tahun dah boleh grad sebagai graduan lah dan bekerja. Tapi dengan diploma you ambil 3 tahun, 3 tahun setengah macam tu. Lepas tu you ambil pula BOSHM kita. So you boleh shortcut dalam 2 tahun. Kalau sebab 60 jam kredit. Banyak kurang. Banyak. Jadi dia sebenarnya, tapi you ada satu lagi kelebihan, which is student yang baru keluar daripada universiti biasa ni. Diorang tak pernah bekerja. You pernah bekerja. Jadi you boleh jual ataupun you boleh marketkan diri you dengan majikan-majikan. Even multinational company suka orang yang ada pengalaman. Sebab ada setengah company, transkrip dan scroll adalah perkara kedua. Dia nak tengok macam mana you communicate, macam mana you kita panggil soft dapat skill lah. The soft skill tu. Yang tu yang saya rasa yang tu sedang ditengok sekarang. Even saya pun kalau ada staff baru masuk ke fakulti, saya tengok juga. Dapatlah 4 flat pun, tapi kalau you tak boleh bercakap, saya risau sebab macam mana you nak bekerja nanti. Jadi nak adapt dengan stress. Yes. So itu kelebihan lah, kelebihan. Macam contoh Cik Afiq lah, tak habis belajar lagi dah naik pangkat. Maknanya skill tu ada. Tak, maksud saya masa you belajar, sebab kami pun akan cuba bagi assignment yang kita panggil real based assignment. Maknanya real world problem. Maknanya sekarang ni apa yang tengah berlaku. Jadi pelajar ni bila dia buat assignment, dia bukan setakat copy paste dari buku. You juga akan berfikir. Faham. Dan soalan kita sekarang sebab ada GPT kan, jadi kami terpaksa buat soalan yang kita panggil local based. Maknanya dekat company you apa masalah, jadi dia tak payah nak goreng lah sebab dia akan ikut company dia. Dia dah belajar. Jadi secara tak langsung secara tak langsung you menyelesaikan masalah di tempat kerja. Saya ada pelajar yang buat projek kan, final year project untuk master. Mereka ambil masalah di tempat kerja untuk diselesaikan. Jadi ada yang dapat sponsor daripada majikan. Boleh beli peralatan ni, peralatan tu. Saya macam, hebatnya. Dan ada tahun 2021, ada seorang pelajar ni bekerja dengan syarikat oil and gas. Menarik. Dia tunjuk kat saya, doktor, saya dapat save 660,000. Sebab dia ada buatlah satu proses quality lah dalam method quality. Based on assignment yang diberi dekat dalam final year project lah. Final year project. Tapi dia kata masa assignment lagi dia dah masukkan sikit-sikit kan. I see. Sekarang saya tahu, saya rasa dia dekat luar negara dah sebab oil and gas kan, syarikat tu pun syarikat swasta lah. Jadi saya kira menarik. Belajar ni bukan untuk dapat ilmu je, tapi untuk you posisikan diri you kepada majikan dan future majikan tu lah. Yang ni baru kita boleh relate contoh macam kita industry based practitioner so on kan. Bila kita cakap pasal sambung belajar, nak sambung orang ingat belajar, baca buku exam, baca buku exam. Tak. Betul. Tak dah sekarang. Jawid, apa pandangan Cik Afiq sekarang selepas dengar Dr. Raziana cakap berkenaan dengan flexibility and real world based punya. Untuk saya, hari tu saya dipanggil lah oleh satu syarikat lah, syarikat GLC. Tetapi dia panggil vendor-vendor sebabkan oleh MPC punya call out. So apa program MPC ni, dia bagi tahu data, saya pun tak ingat berapa peratus lah, yang mana kita punya tahap education kita kurang daripada apa yang target oleh government. So dia pun mengeluarkan banyak inisiatif. Contohnya macam ADI program, kalau you pernah dengar lah, Akademi Dalam Industri. Kan? Kenapa dia tak pergi je habis 3 tahun pergi belajar full time 3 tahun? Betul. Tapi dia buat program Akademi Dalam Industri. Dia recognize program tu.
supaya kita punya tahap education tu setara dengan negara-negara luar I lah. see. So saya pun menarik akademi dalam industri yang mana dia bekerja kat situ, tapi akan ada satu panel yang akan access dia. Tapi dalam masa yang sama, yelah, kita sekarang kerja pun sibuk nak promote work from home, work-life balance. Tapi kalau kita nak study lagi, lepas tu dengan betul, nak workload lagi apa semua lagi. lah, dengan workload. Tapi dengan flexibility macam ni, dengan masa yang ada, kita boleh suitkan family time. Kerja. Education is Belajar. education. Dalam masa sama kita dapat achieve semua tu lah Betul, kan. Sebab kan kalau belajar saja, kerja pula miss out. Betul. Sebab kita ni dalam contoh industri OSH ni, Jabatan Kerajaan baru nak penetrate kan, ikut perundangan sekarang. Tapi kalau yang dulu kebanyakannya swasta. Okay. So macam mana swasta ni dia nak bagi pelepasan ni amat susah. Betul. So bagusnya program-program begini, dan saya rasa pengiktirafan tu yang diberikan, yang contoh apel Q apa semua ni, saya compare orang yang ada master dalam akademik sahaja. Contoh dia keluar, dia apply kerja kan. Tapi bila kita tanya soalan-soalan dia, contoh macam mana you nak siapkan dalam bidang OSH, contoh high rank kan. High rank yang kita tengok dalam apa yang orang akademik prepare, Experience atau kan? exposure base. Exposure tu dia tak ada lagi tau. Betul. Sebab dia Base more lah to tu. theory Teori base. lah. Dan kita tengok ayat-ayat ni, ayat-ayat buku yang kita boleh tahu. Tapi kalau orang tu experience, dan dia ada academic base juga, dia dapat compare kan benda tu. High rank yang dia nak prepare tu adalah based on life experience. Okay. Sebab kita buat assessment ni, kita deal dengan people, dengan machinery, macam-macam proses. So dia akan melibatkan cost. You salah letak high rank komponen, you akan melibatkan cost. Okay. Salah letak komponen, you akan melibatkan quality effect, Okay. human effect. Betul. Lepas tu productivity. Okay. Kan makan jadi lebih panjang. Tu orang tak suka doktor. Bila tengok letak high rank tu letak dahsyat-dahsyat, kita yang industri ni tengok macam mana nak implement, kita nak jalan projek. Betul. Sebab tu orang yang industri ni, selain daripada dia dah tahu knowledge tu, tapi dia akan setkan, kita dah tahu progress ni, kita nak siapkan projek ni 3 bulan. Dan of course reassessment yang kita prepare tu for that 3 months. Betul. Sebab lagi-lagi macam construction macam tu kan, kita bukan yang production 10 tahun apa semua lah. Okey, ni ada soalan berkaitan dengan Dr. Riazana tadilah. And Cik Afiq rasanya ada experience on multiple subordinate, banyak department and so on kan. So andai kata kalau orang yang ada education base saja, tak ada experience, ada tak masalah berkenaan dengan nak handle dia macam mana? Susah ke macam mana? Perlu tak ada education sahaja kan, tahu? Ataupun Macam saya interview ni, education of course penting kan. Dia tak boleh cakap education ni tak penting kan. Sebab dalam Islam sendiri pun dia menggalakkan ilmu. Okay, so kita tolak tepi ilmu. Yang kedua, saya akan tengok in term of dia punya personal skills. okey. Kan, Skills lah. karakter dia macam mana lah. Itu penting untuk kita nak wujudkan satu tim yang mampan. Yang seterusnya pula, ketiga adalah macam mana problem solving dia. Okey. Sebab kita interview, kita hanya dapat tahu 10% dia tentang. Okey. Kita tak tahu betul ke tak kan. So kita kena bagi soalan-soalan more to case study supaya dia dapat solvekan benda tu. So ini kalau dia relate more dengan to tu. academic, dia tak akan boleh solve-nya apa Betul. soalan-soalan case study yang kita bagilah. So- Tapi kalau dia experience based, plus dengan knowledge, kita boleh compare benda tu. Lagi pula kalau dia tak ada akademik, dia hanya ada experience pula, cara jawapan dia tu kurang menarik lah. Okay. Maksudnya dia tak ada reference. Okay. Dia just cakap based on pick Yeah. from sky macam tu kan. Faham. So ketiga-tiga tu semua balance lah. Saya tambah sikit Boleh. Okey, dalam sistem pendidikan negara kita lah untuk pengajian tinggi, kita sebenarnya ada guideline dia, Okey. iaitu Malaysian Qualification Framework Okey. 2.0. So MQF 2.0 ni dia merangkumkan graduan dalam bidang-bidang yang berkenaan lah, Okey. akan keluar yang ada knowledge, Okay. yang ada praktikal. Okey. Maknanya dia ada skills juga. Skills. Dan dia ada kita panggil sebagai effective. Ini soft skill. Okey. Boleh communicate, boleh respon kepada keadaan mengikut kesesuaian. Faham. Jadi ilmu tanpa praktikal memang tempang. Saya cakap betul. Ilmu tanpa adanya elemen skills memang takkan dia takkan terangkum dengan cantiknya. Tapi kalau adanya ilmu, ada knowledge, ada skills dan ada part
soft skill, dia akan membentuk satu kalau kita graduan yang kompetitif lah. You letak dia dekat mana dia boleh buat. Betul. Cuma dalam konteks kita lah, macam sekarang kan saya tengok MSOSH pun dalam mempromosikan OSH dan kami pun di OUM pun dah 3 dah ni program OSH. Nanti nak buat Doctor of OSH pula tau. 2027 insyaAllah, doakan. Jadi kita pun nak membantu supaya those yang bekerja ni, walaupun you tak masuk degree dari awal lepas SPM, but you are better than people yang you know yang sebelum ni. Maksudnya yang lebih berlayak lah, macam Cik Afiq sebut kan, yang dapat good result terus masuk pergi overseas. Sebab knowledge saja memang tak cukup. Dia memang kena blend dengan each others lah. Dengan skills, dan juga lagi cantik ada working experience. Sebab saya bagi contoh bila kita bekerja, dia akan ada aspek communication dengan you punya superior, dengan you punya peers. Dekat situ pun ada satu macam mana nak mengatasi konflik. Konflik di tempat kerja terlalu banyak saya kira. Tapi orang yang pandai mengawal konflik, dia akan menganggap benda ni adalah normal. Betul. Tetapi ada kes sampai bergaduh lah kat tempat kerja kan. Jadi yang tu kita tak nak sebenarnya. So pengawalan emosi dari segi pembelajaran, sebab di tempat kerja juga adalah tempat belajar sebenarnya. Jadi orang selalu lupa, habis dah belajar. Tak, bagi saya di tempat kerja lagi membentuk, lagi banyak ilmu you dapat. Jadi benda yang baru yang tempat kerja, masalah itu adalah pembelajaran. Tapi saya ada tengok scroll lah sometimes berkenaan isu ni kan. Orang kata, wah sekarang dah TVET dan macam mana kami yang terus belajar sampai degree master ni semua lah kan. Adakah tak bagus kan? Saya takut ada stigma yang mengatakan lepas ni semua orang kena pergi ke TVET lah kan. Tidak juga. Dia tengok kepada profession tu sendiri. Kalau macam doktor, takkan dia diploma jadi doktor. Dia kenalah terus kepada jalan habis sampai degree semua dia kan. kena ada dia punya tengok step kepada dia ada program yang memang perlu masukkan elemen praktikal tu semasa pengajian. Sebab tu doktor, jururawat, pembantu perubatan dan kursus-kursus yang melibatkan macam skills tu, dia memang 100%. Dalam kurikulum dia memang dah ada praktikal. Kadang-kadang lebih daripada 50%. Sebab dia untuk memastikan skills tu you ada. You keluar nanti tunggu nak apply kepada real patient ke, real customer ke, macam tu. Kalau program yang non ni, maksud saya yang non medik ke, non sains kesihatan ni, kita akan ada elemen satunya kita panggil industry training. Macam those yang masuk ke program kami, sebenarnya memang ada subjek industry training, tapi kami bagi FLC. Mana tak payah pergi? Yelah, you kerja kat tempat you lah. You dah kerja kat tempat you, kenapa pula nak berhenti tempat you pergi buat kat tempat lain? Jadi pelajar dia happy sebab dia kata saya tak payah berhenti kerja, masuk kerja OUM. Walaupun OSH pada tahun 2021-22 sebanyak 25 jam kredit. Jadi lebih daripada 4 bulan pelajar kena buat industry training. Sehingga ada yang bising lah, macam mana kami nak keluar dari tempat kerja sekarang, kami nak kena pergi tempat lain kan. So sekarang diturunkan balik. Jadi kita tengok dengan adanya FLC, pelajar memang dapat kelebihan lah. Dia tak payah keluar cari tempat untuk praktikal. So next soalan ni kan, mengapakah ataupun Allah baku habis kan, kenapa pengiktirafan seperti macam IOS, SHP, OSHTR ni sangat-sangat penting pada practitioner? Kenapa bagi Cik Afiq contoh? Okey, kita ni negara yang banyak refer kepada barat lah. Yang mana even kita punya standard pun BS standard apa betul. Banyak refer kepada dia. Betul. Even aplikasi electrical semua pun kita refer kepada dia. Betul. So jadi dia adalah pelopor. Kan? So yang kita ni macam tadilah yang awal-awal saya dengar tadi kan, macam kita ni laksanakan je apa yang kita ambil daripada kita laksanakan. Betul. So berkenaan dengan kita nak expand kita punya SHO ni, bukan saja dalam Malaysia dan boleh bekerja di luar. Sebab tu kita perlu dapatkan pengiktirafan luar. Kita boleh buat dahsyat-dahsyat pengiktirafan di Malaysia, tapi kalau orang luar tak accept, negara luar, you takkan boleh keluar. Working abroad ni memang takkan dapat peluang. So jadi macam IOSH lah, diorang pun ada pengiktirafan diorang yang khas tau, untuk profesional semua ni. So jadi
bila ada professional body daripada luar recognize kita, kita ada peluang untuk export kita punya tenaga-tenaga ni semua keluar. Expatriate lah. Sebenarnya bukan kita, ada orang kata dah keluar tak bekerja lah untuk negara, bukan. Kita luar, kita belajar daripada dia orang. Download Balik knowledge. kita bawa, Okey, kita faham. disseminate dia punya knowledge dekat kita punya subordinates, dekat kita punya nation kan. Sebab kalau kita hanya belajar kita confine tau. Betul. Kita sebenarnya kalau kita nak tahu apa kebaikannya, kita kena keluar. Sama macam kita tak pergi overseas, kita duduk kat Malaysia je. Kita cakap minyak naik lah itulah, tapi bila kita keluar, kita tengok negara orang dengan ekonomi, kita akan banding. Uish, kita bersyukur kat Malaysia. Kat mana kita dan kat mana. So penting lah dengan pengiktirafan tersebut. Okey. Dr. Ras? Untuk pengetahuan Amar dan Afiq lah program BOSHM di OUM telah pun mendapat pengiktirafan IOSH. Okey. Jadi pelajar ni sebenarnya you are not only recognized dalam Malaysia, but you are recognized abroad lah. Jadi saya kira dia membuka pasaran kerja kepada graduan kita. Betul. Kalau orang duk cakap lah, dia kata you grad Malaysia je buat apa. Tapi kalau di negara luar ataupun IOSH yang international boleh iktiraf kita punya kurikulum dan mengiktiraf graduan kita, nanti dia kena mohon lah kan. Saya kira itu satu benda yang sangat bagus. Maknanya membuka pasaran kerja kepada pelajar kita atau graduan kita, dan dia akan dapat exposure lagi bagus. Saya tambah sikit Amar kami ada satu lagi program, sebenarnya banyak je program, tapi saya sebab ni based on saya tahu sebab student saya. Student saya ni adalah graduan Master of Quality Management. Okey. Dia bekerja sebelum ni di Malaysia lah. So dia dah ada MBA. Dia dah ada business. Master Business Admin, tapi dia buat MQM sebab dia kata, doktor saya tengok CJ tu, kalau saya masuk MQM saya dapat master punya CJ, saya dapat pula 4 certification tu. Jadi dia kata that's why dia masuk. Lepas tu kebetulan ada satu kalau kita agensi cari agensi pekerjaan yang berpusat di UAE lah. Tapi dia orang datang ke Malaysia untuk cari talent. Okey. So pelajar saya perempuan, dia pergi interview tu. Dia tak habis lagi tahu MQM. Dia tak habis lagi belajar tapi dia ada MBA dari universiti lain lah. Okey. So lepas dia habis interview tu, 2 minggu lepas tu dia dapat surat bekerja di sana. Wah. Dia call saya, dia kata, doktor, you know what? Kata, kenapa? Saya tak habis lagi MQM. Tapi interviewer tu cakap because you have this. Sebab dia ada certification kan. I see. Jadi dia kata we need this. We need this kind of people. Maknanya dia dah ada skills lah bila you dah certified kan. Jadi saya nampak kat situ, kata bagusnya you ni. Dia antara yang mula sekali lah yang dapat pekerjaan di luar. Lepas tu ramai dah student MQM dah pergi ke luar negara. So sama macam cerita Dia Encik macam Afiq, Middle East ni, yelah dia negara minyak kan, dia kaya. So orang-orang dia malas nak bekerja sebenarnya. So sebab tu dia ambil tenaga pakar daripada luar-luar. Expatriate. Daripada kita, kalau tenaga pakar yang kita ambil memang daripada Europe kan. Tapi kalau Middle East ni bagus dia banyak ambil daripada kita sebab of course kalau dia ambil Europe lagi mahal lah. Tu sebab ramai kita punya expatriate banyak pergi ke sebelah sana. Last time saya ada pergi ke Qatar dengan beberapa wakil DOSH kan. Ada expatriate daripada Malaysia yang diserap ke sana, untuk train. Orang-orang 5 tahun tau kontrak. Itu oil and gas lah orang dapat. So baguslah. Nak cakap macam mana daftar lah kan. Yang pergi Brunei pun ada. Pergi Brunei pun ada. Ada yang kalau graduan Bachelor Medical Health Science kita bekerja di London sebagai paramedik. Betapa sukarnya universiti lain nak pecahkan. Kalau kita katalah NHS UK sebenarnya dia sangat kontrol graduan. Tapi graduan OUM dapat pergi bekerja sebagai paramedik. Bagi saya itu adalah satu kebanggaan lah. Maknanya sebab tu saya kata tadi, you ada ilmu tapi you tak ada skills dan you tak blend dengan pengalaman bekerja, dia kurang cantik. Tapi kalau you ada semua tu, memang majikan inilah orang yang saya cari. That's why saya sukalah pada pengamal-pengamal industri di luar sana. Maksud saya you jangan stop belajar. You dah ada pekerjaan sekarang, jangan berhenti pula kerja. Belajar tapi sambil bekerja. InsyaAllah you akan dapat lebih daripada apa yang you expect lah. Sebab benda ni saya rasa proven lah. Bila student share saya macam hebatnya student ni. Ada je, doktor mainlah sini. Nak buat apa kan? Ada yang gaji sampai 80,000.
Uish. Sebab bila you ada certification ni, jadi company dia akan pandang macam ni. Tak payahlah nak hantar certified. Tak payah sponsor dah sebab dia dah ada. Betul. Sebab salah satunya usaha MSOSH memperkenalkan SHP ni adalah untuk naik taraf kan. Naik tarafkan practitioner yang ada kan. Yes. Bukan nak duduk di diploma ataupun CJ semata-mata. So that dia boleh tambah lagi dia punya gaji kan. So ada baru-baru ni Datuk ada post something dekat dalam Facebook dia kan, berkenaan dengan ada yang cakap sekarang ni gaji rendah lah apa semua lah kan, semua kan. So berbalik kepada dia punya education level lah kan, dan dia punya certification macam Encik Afiq dengan Dr. Ras cakap tadi, pasal certification ni sangat-sangat bagus untuk naikkan kita punya martabat lah betul martabat lah, ataupun kualiti diri kita tu. So that orang boleh pay as if kan. Kalau andai kata kalau kita tak boleh buat kerja macam tu, kerja yang sepatutnya, macam mana majikan nak bayar sepatutnya kan. Yes. So terima kasih lah kepada insight. Just tambah sikit. Recently boleh. November baru ni DOSH ada hantar satu surat lah kepada semua pusat latihan. Kebetulan saya pun salah satu pusat latihan berdaftar dengan DOSH lah. So bila kita tengok dekat surat tu mengatakan apa, dia adalah guidelines yang terbaru berkenaan dengan pendaftaran penyelia keselamatan kesihatan ni. Orang panggil site safety supervisor lah kan. Dulu dia open, dia tak ada sebutkan diploma apa. Sekarang dah ada. Tapi yang baru ni dia cakap kalau minimum contoh berapa? Kita go through education, minimum kena diploma. Dia dah naikkan dah. So the SHO pun saya dengar-dengar dia akan naikkan. Tapi yang tu saya dengar. Yang ni memang saya dapat surat dah sendiri. Ada surat lah. So nak membuktikan memang sekarang kerajaan pun tengah push untuk kita nak dapatkan berapa percentage tu. Dia push semua orang pergi belajar. So ini bagus lah, dapat naikkan taraf lah. Baik. So rasanya ini adalah soalan terakhir lah untuk saya lah. Untuk Encik Afiq dulu Encik Afiq dulu. Mungkin lah kan, nak tanya apakah nasihat Encik Afiq kepada SHO ataupun practitioner yang baru-baru ataupun muda kan, buat ataupun pursue kan, supaya tidak salah langkah. Ataupun orang cakap contoh dia dah dapat sijil Triple S first pada umur 23 ataupun 20 kan. So 20 ke sampai 30 tu dia nak buat apa? So apa cadangan ataupun nasihat kepada orang-orang muda lah, especially orang muda ni selalu bila kita fikir dia Encik akan Afiq muda lagi. Itulah saya pun nak check balik kan. Dia selalu fikir aku kena sambung diploma, aku kena sambung degree. Kan, kalau tidak aku tak boleh dapat macam ni macam tu kan. Lepas tu ada pula tu aku tak ada education. So aku terpaksalah kerja dekat Speedmart ke apa ke semua kan. Dan dia fikir macam mana semua. Dia kena buangkan semua stigma tu. Sebab sekarang government dah buka kita pelbagai options. You boleh pergi fully education atau macam tadi apa yang Dr. Ras bagi tahu kan, kita dah boleh bekerja sambil kita belajar. So buat masa sekarang, mana bidang yang you ambil pun bagi saya ada jalannya. Cuma apa bidang yang saya ambil adalah saya ambil bekerja sambil saya belajar. Ada sahabat saya pula, dia pun ambil terus belajar. Yang dia dapat offer pergi ke Bristol UK, lepas dia balik, dia masuk safety, sama juga laluan dia. Cuma saya awal sedikit. Sebab saya dapat SHO tu awal sedikit. Sebab saya kerja experience tu kan. Saya ada plan saya sendiri. Dan dia pun ada plan dia sendiri. Dua-dua pun akan dipertemukan, cuma awal dan lewat saja. Tapi untuk saya jangan putus asa belajar. Sebab through that knowledge akan membezakan seseorang itulah. Faham. Kan, dari segi dia punya karakter. Tapi ada pula ada knowledge dengan karakter ke laut pun susah juga. So this element kena bind in. Supaya tak tempang seperti doktor kata tadi kan. Ayat tempang saya ada dengar. So tadi Dr. Ras ada bercerita panjang lebar berkenaan dengan kelebihan untuk sambung belajar tanpa tinggalkan tempat kerja kan, tanpa berhenti and so on kan. So ada tak apa-apa nasihat daripada Dr. Ras kepada viewer ataupun practitioner yang ada ni, laluan macam mana dia orang nak upgrade diri dia? Contoh andai kata daripada tak ada
sertifikat langsung kan, ada SHO saja kan, apa laluan yang mungkin dia boleh ceburi? Okey, baik. Soalan tu soalan bagus. Saya nak promote fakulti saya. Okey. So sebenarnya tak kira lah untuk siapa-siapa sekalipun, apabila you ada ruang dan masa, maksud saya, you gunalah peluang untuk tambah ilmu. Dan macam tadi Afiq ada sebut, saya suka sebut, belajarlah ilmu sampai apa tadi? Keliang lahat kan? Jadi sebenarnya proses pembelajaran non-stop. Tapi ada satu proses pembelajaran yang formal yang membolehkan you dapat something untuk kerjaya. Yang tu penting. Sebab kalau sekarang katalah you tengah menganggur, ada diploma tapi menganggur, cuba tengok ruang untuk bekerja sebagai, saya tengok ada student saya gig workers. Dia kerja bawa Grab je tapi dia belajar. So masa konvo datang dengan baju Grab buka, lepas tu pakai jubah konvo. Jadi saya kira orang yang pandai ambil peluang adalah orang yang menghormati masa dan tahu betapa berharganya masa. Masa muda kita punya pemikiran saya kira agak bolehlah kognitif level tinggi-tinggi masih lagi tak pengsan saya rasa. Tapi you jangan tunggu sehingga umur 50, 60 baru nak buat. You buat daripada muda. Banyak kelebihan you akan dapat. Bila habisnya belajar, you blend dengan pengalaman, cuba untuk mohon kerja dan mungkin dapat upgrade lah. Upgrade diri. Saya kira bukan kata tak boleh. Ada je orang cakap, doktor jadi influencer pun gaji mahal. Dia gaji ni dia subjektif sebenarnya. Itu tapi apa ni, kepuasan diri yang you nak. Faham. Dan you juga akan jadi role model kepada keluarga. Kalau yang lelaki you ada anak, untuk mesti anak you nak tengok you sebagai role model. You nak belajar, ada pendidikan lebih tinggi. Sebab manusia ni tanpa pendidikan dia, tadi saya sebut tempang kan, dia macam tak kena lah. So bila ada ilmu tu lah yang menjadi kita punya rujukan. Macam tadi kan Afiq kata kalau datang staff, dia tak ada tak ada degree tapi tak ke mana-mana nanti dia pick up kan. Tapi ni dia akan based on this, based on that, teori ni. So itu sebenarnya yang lebih baik. So sambunglah belajar, walaupun you bekerja jangan berhenti kerja, tapi boleh belajar. Dan OUM memang kita membuka peluang lah secara FLA, kemasukan secara fleksibel. Dan kalau dah masuk, katalah ada banyak sijil-sijil yang boleh dijadikan sebagai nak dapat kredit transfer. Kami ada FLC, dan kalau dah kerja 20 tahun, 25 tahun, nak belajar balik macam susah je, tapi dah buat semua ni. Semua dalam SHO punya training semua dah pergi, cuba apply untuk FLQ. InsyaAllah kami buka jalan nanti. Faham. Tapi tadi doktor sebut influencer kan. Itu yang sekarang ni influencer pun biar influencer yang berilmu. Hmm. Tengok macam Khairul Aming saya promote awak ni rembayung bagi tiket free. So jadi kalau tengok ni dia juga orang yang berilmu. Daripada situ kita nampak pertuturan dia, perwatakan dia, susun atur dia tu kan lebih proper lah. Betul. So nak jadi influencer tak kisah, sebenarnya jadi apa pun tak kisah, asalkan kena ada ilmu. Faham. Okay. Terima kasih lah kepada Dr. Ras, Encik Afiq atas masa yang diberikan, dan sesi agak rancak juga berkenaan dengan pengajian ataupun education untuk practitioner kita kan, supaya tak adalah panel-panel untuk SHP ni pening kepala kan. Kadang-kadang apply SHP ni ramai kan, tapi yang lulusnya agak sikit lah kan. So panel ataupun kita punya staff tu agak banyaklah kriteria nak kena tengok and so on kan. So andai kata kalau tak ada education memang kita akan tolak mentah-mentah. So itulah yang jadi kesian lah kan. Kadang-kadang orang ambil SHP ni nak naikkan taraf dia kan, tapi disebabkan dia ada diploma saja dan dia tak boleh nak expand more kan. So itulah simboliknya episod yang ke-6 ni, supaya kita boleh promote lagi safety practitioner kat luar ni, especially members of MSOS ni sambung belajar lagi kan. Dan memang OUM pun dah ada platform yang baik di mana boleh tambah baikkan diri lah. Okay. So akhir kata kan, jangan lupa like dan share kita punya podcast. Okay. Terima kasih kepada Dr. Ras sekali lagi. Terima kasih Encik Afiq kerana sudi luang masa. So terima kasih. Podcast Kasih Selamat.
Thank you.